Apa yang sedang berlaku di dalam Iran apabila secawan kopi menjadi satu kemewahan? Anda tahu bahawa rakyat benar-benar merasai tekanan ekonomi. Di Iran, inflasi kini melebihi 60%, manakala rial didagangkan sekitar 185,000 untuk $1. Dan bagi ramai rakyat Iran, malah pergi ke kafe pun semakin tidak mampu ditanggung ketika perang antara Republik Islam dan Amerika Syarikat terus berlanjutan. Sekarang, secawan kopi yang boleh berharga beberapa juta rial mungkin tidak kedengaran banyak. Sehinggalah anda sedar bahawa ramai pekerja hanya memperoleh sekitar 200 hingga 250 juta rial sebulan. Dan bukan hanya kopi, penampilan tenusu telah menurun daripada sekitar 130 kg setiap orang setahun pada tahun 2010 kepada hanya 40 kg hari ini. Orang ramai tidak mampu membeli daging. Mereka tidak mampu membeli produk tenusu. Jadi, sudah tentu, persoalannya ialah apa yang hal ini tunjukkan kepada kita tentang betapa teruknya ekonomi Iran menjejaskan rakyat biasa. Dan bersama kita sekarang untuk mengupas isu ini, membincangkan angka-angka ini, ialah Dr. Sona Kazemi, penolong profesor di University Wisconsin-La Crosse. Jadi, Sona, apabila orang ramai terpaksa tidak lagi membeli makanan asas seperti daging, kopi, makan di restoran, apa yang hal itu tunjukkan kepada kita tentang betapa teruknya krisis ekonomi Iran? Bagaimana kehidupan rakyat Iran biasa sekarang? Hai Natasha, terima kasih kerana menjemput saya. Ini memang satu soalan yang saya sendiri telah tanyakan. Bukan hanya sepanjang tahun lepas dalam konteks perang dengan Amerika Syarikat dan Israel, tetapi juga lama sebelum itu, apabila revolusi berlaku 47 tahun yang lalu. 7 toman Iran bernilai $1 Amerika. Pada tahun 2007, di seluruh negara, 700 toman bernilai $1 Kanada, betul? Dan sekarang, 186,000 toman bernilai $1 Amerika. Jadi, saya rasa ini boleh membantu anda bayangkan, mungkin dalam bentuk graf dalam fikiran anda, apa maksudnya untuk ekonomi Iran apabila berada di bawah pemerintahan Republik Islam. Jadi, sekarang, ini mungkin sangat menarik untuk penonton anda yang mungkin tahu bahawa, anda tahu, Iran mempunyai keluasan 1.6 juta kilometer persegi. Ia adalah sebuah negara yang luas dan memiliki 4% daripada sumber asli dunia, 17% daripada gas asli dunia dan merupakan pengekspor minyak ketiga terbesar. Jadi mereka mungkin tertanya-tanya, kenapa negara ini semakin terjerumus ke dalam kemiskinan? Jadi jawapannya ialah, wang yang sepatutnya digunakan untuk infrastruktur mereka, untuk ekonomi mereka, untuk membina sekolah dan hospital, telah digunakan untuk membina sebuah program nuklear yang tidak menghasilkan walau 1 kilowatt tenaga pun untuk rakyat, tetapi sebaliknya. Sebaliknya, telah membawa sekatan dan penderitaan kepada kita. Dan apa yang kita lihat sekarang, yaitu inflasi dari titik ke titik sebanyak 261% pada produk daging. Wah, maksud saya angka-angka ini memang sangat mengejutkan, jelas sekali. Apa maksudnya dari segi perubahan yang sedang dialami oleh keluarga Iran sekarang, terutamanya kanak-kanak? Kita bercakap tentang angka-angka ini, tetapi apabila anda memahami kesannya secara langsung, ia adalah sesuatu yang sangat berbeza. Baik, Dr. Dan bukan hanya kanak-kanak. Baiklah, sekarang Anda kami dengar terputus anda. sekejap tadi, Sila maaf. teruskan. Ya, bukan sahaja kanak-kanak, tetapi juga anda tahu orang kurang upaya, golongan terpinggir, orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, warga emas, orang yang hidup dengan pencen. Anda tahu ini telah memberi kesan. Dan juga dalam beberapa minggu yang lalu, dalam situasi perang dan hakikat bahawa ramai orang telah kehilangan pekerjaan akibat pengeboman sektor petrokimia di selatan dan juga syarikat pembuatan keluli di Isfahan. Ramai orang telah kehilangan pekerjaan. Itu telah mendorong beberapa juta orang lagi ke dalam kemiskinan. Tetapi sekali lagi, saya ingin jelaskan bahawa ketika saya meninggalkan negara itu, mungkin ada beberapa anda tahu, orang masih mampu membeli ayam dan daging. Tetapi sekarang, daging, sama ada daging merah atau putih, telah menjadi barang mewah yang tidak mampu dibeli oleh orang ramai. Jadi anda boleh bayangkan apa yang sedang berlaku kepada kanak-kanak yang sedang membesar. Orang tua, ia benar-benar telah menjadi satu bencana dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Apabila semakin ramai orang
telah didorong ke dalam kemiskinan. Awak tahu, Dr. Sona, saya ingin bertanya, apa pandangan anda atau sekurang-kurangnya apa yang anda dengar daripada rakyat Iran di lapangan tentang apa yang mereka mahu lihat berlaku seterusnya selepas semua ini? Awak tahu, adakah terdapat jalan keluar yang realistik daripada tekanan ekonomi yang kita lihat sekarang ini? Dan adakah mereka percaya bahawa perang ini perlu diteruskan? Bahawa Amerika Syarikat dan Israel harus menyambung semula serangan ke atas Republik Islam? Atau adakah mereka lebih suka melihat satu bentuk gencatan senjata pada ketika ini untuk cuba membantu dan membina semula apa yang tinggal daripada ekonomi? Betul. Sebenarnya, rakyat berada dalam keadaan serba tidak pasti, kan? Maksud saya, rakyat Iran sedang hidup dalam situasi yang sangat pelik di mana mereka mengharapkan komuniti antarabangsa untuk campur tangan dan melakukan sesuatu yang bersifat kemanusiaan untuk membantu mereka. Kerana mereka, 40,000 rakyat Iran kehilangan nyawa akibat tembakan mesingan rejim di jalanan. Jadi rakyat mengalami trauma, rakyat juga miskin. Rakyat sudah letih dengan 47 tahun rasuah, permusuhan dan sikap bermusuhan terhadap dunia yang hanya membawa sekatan, pengasingan dan penderitaan kepada mereka. Tetapi pada ketika ini, mereka benar-benar mengharapkan satu penyelesaian. Apa yang mereka tahu ialah mereka tidak mahu kerajaan ini, teokrasi ini, rejim Islam ini. Mereka memang tidak mahu itu. Tetapi mereka juga tidak mahu pengangguran. Mereka tidak mahu dibunuh. Mereka tidak mahu kemiskinan. Jadi rakyat Iran pada ketika ini benar-benar berada dalam kedudukan yang terdedah di mana mereka sendiri tidak diambil kira dalam rundingan antarabangsa. Anda tahu, memorandum salah faham ini, kalau boleh dikatakan begitu, tidak melibatkan rakyat Iran. Mereka benar-benar perlu agar dunia melihat bahawa terdapat 92 juta orang yang tinggal di negara ini, yang merupakan pemilik sebenar negara ini, tanah ini, dan mereka tidak mahu permusuhan terhadap sesiapa pun. Mereka hanya mahukan kehidupan yang normal. Mereka hanya mahu dapat, anda tahu, pergi ke restoran, mampu membeli daging, menghantar anak-anak ke sekolah dan pergi bekerja dengan yakin bahawa anak-anak mereka tidak akan dibunuh di sekolah dan mereka tidak akan menganggur pada penghujung hari. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama kami Dr. Sona Kazemi seperti biasa. Sangat menarik untuk mendengar pandangan anda tentang semua ini.